Okey, ini set walkie-talkie yang anda akan dapat lah untuk kalau sewa dengan kita, dengan kami. Okey, kat sini ada walkie-talkie lah. Okey, walkie-talkie, ni walkie-talkie-nya 1, 2, 3 dan 4. Okey, ni satu walkie-talkie ni kita tengah cas dia lah. Okey, cas dia dan dia masih lagi belum full lah. Okey, nampak tak? Dia belum full. Okey, dalam box ni, okey, kita akan bagi box senang nak bawa. Okey, dia akan ada 1, 2, 3, 4 lah. Dan ada charger lah. Ada charger. Kita akan bagi siap charger. Dan ini dia punya yang dekat telinga tu. Cucuk dekat telinga tu lah. Okey, nampak tak? Jelas tak? Okey, ini akan cucuk. Ini yang letak kat telinga lah. Kan? Okey, biasa saya tak pakai ni lah. Okey, ini cucuk dekat mana? Okey, kita ambil satu. Okey, belah sini ke? Okey, belah sini kan? Okey, buka dia. Cucuk lah. So, boleh pakai dekat telinga dah. Okey, kita letak dulu. Okey, cara nak pakai dia. Kita akan tunjuk cara nak pakai dia. Okey, terlebih dahulu. Tarik ni. Dia punya area ni. Kita dah modify. Boleh panjang. Untuk coverage yang lagi jauh lah. Okey, dia punya review performance dia ada lagi satu video. Ada dekat video yang satu lagi. Okey. Okey, ni cara dia. Ini model dia lah. Okey, pertama sekali kita akan tunjuk nanti. Kita akan tunjuk cara guna dia. Senang, sedap pegang. Pegang macam ni. Dan tekanlah nak guna. Okey. Tutup. Nak guna, kat je, standby. Okey, standby macam tu. Okey, cara guna dia, okey, senang saja, sangat senang. Okey, mula sekali ini butang ni anda pusing ke arah jam. Power on 6. Maksudnya sekarang ni kita guna frekuensi 6. Okey, saya nak kuatkan volume suara ni, tak dengar lah. Okey. Saya tutup balik. Saya pusing ke arah jam dengan saya letak pusing dia besar sikit. Power on 6. Power on 6. Maknanya dia menggunakan frekuensi nombor 6. Okey, saya pusing ke arah lawan jam. Nak cari 5. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, ini menggunakan frekuensi 1. Okey, so empat kawan dia ni saya kena set 1 semua. Okey, saya kena set 1. Mula-mula saya buka dulu yang ni. Power on 6. Oh, dia pakai 6. Tak boleh. Saya kena letak dia 1. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, ini dah guna 1. So, ini dah guna 1 kan tadi. Ini pula. Kita set. Samalah. Power on 1. Okey, ini dah 1. Power on. Dah 1. Ini pula. Power on 1. Okey, semua 1. Okey, semua 1. Kita tunjuk cara guna dia. Kita letak sama-sama kat sini. Okey, sama-sama kat sini saya letak Okey, semua ni 1 kan? Kita dah set 1 belaka. Okey, so nak guna dia. Oh, jatuh pula. Okey, nak guna dia. Okey, nak guna dia. Ini nanti tarik lah. Tarik wire ni macam ni. Antena dia tarik panjang. Tengok panjang kan? Kita dah modified. Boleh panjang. Okey, ini pun panjang. Okey, saya
Nak guna dia senang saja. Okey, bila saya tekan saya punya butang ni kat sini, awak nampak ada nyala lampu. Saya tekan nampak tengok. Warna merah kan? Ini warna merah ni maksudnya saya boleh bercakap. Okey, bila saya nak bercakap, saya akan bercakap dekat mic sini. Ada mic sini. Boleh nampak tak ada mic? Ada mic sini. Ada lubang mic. So, mulut dekat sinilah. Saya tekan. Okey, bila saya tekan, saya lepas. Saya tak boleh bercakap dah. Bila nak bercakap, saya tekan. Bila nak bercakap, tekan, cakap. Lepas tu lepas. Lepas tu, orang ni pula. Dia akan tekan. Dia bercakap. Dan saya dengar kat sini. Ini speaker. Ini mic. Okey, macam mana kawan-kawan saya nak tahu saya nak bercakap? Okey, bila tengok kat sini, bila saya tekan, saya warna merah, kawan-kawan saya lain warna hijau, nampak? Nampak tak? Bila saya lepas, okey, tu tiba giliran kawan-kawan saya boleh bercakap. Okey, contohlah, kawan saya nak bercakap. Okey, contoh. Kawan saya nak bercakap, dia akan tekan. So, sini saya hijau, saya kena dengar dia bercakap lah. Dia akan bercakap, lepas tu dia lepas. Okey, nampak? Tu cara guna dia, simple sahaja. Okey, sebelum guna kena cas dululah. Sewa awal sikit, boleh cas dan boleh dapatkan diskaun. Okey, boleh hubungi kami lah. Okey, nombor sudah ada. Okey, senang kan? Okey, saya tekan. Semua hijau, maknanya semua tu dengar. Saya lepas. Okey, yang lain boleh bercakap pula. Okey, itu sahaja cara guna dia. Okey, untuk video performance dia, boleh tengok video yang satu lagi. Performance dia saya pun kira okey lah performance. Untuk majlis yang skala kecil, boleh guna inilah. Okey, ini set dalam kotak ni, kita bagi kotak. Okey, dan anda pulang sama macam yang kami bagilah. Okey, itu sahaja daripada kami.